Koyak dengan soalan wartawan, komen perjelas. Orang ditemu bual juga berhak betulkan. Sebagai menteri, dia kenalah bersifat profesional. Okey, dia kenalah jawab apa pun soalan yang diajukan. Kalau dia tak nak jawab pun, itu hak dia kalau tak nak jawab. Macam dia cakap lah, dia ada hak kan untuk perbetulkan. Ya, kau ada hak untuk menjawab dan kau ada hak untuk tidak menjawab. Tetapi tidak ada hak untuk nak buat ancaman ataupun nak buat ugutan kepada wartawan. Wartawan bebaslah bertanya. Dulu masa jadi pembangkang, beria-ia ni kan, memperjuangkan kebebasan hak bersuara rakyat, bebas bersuara media, kan, reformasi tu semua kan. Dan sekarang bila dah jadi kerajaan, kenapa bila rakyat bersuara je, sibuk pergi kutip, pergi tangkap semua, media tanya pun kena ancam macam tu. So tak baguslah macam tu. Mana korang punya reformasi? Rasanya soalan wartawan tu pun simple je. Kenapa tak guna bahasa Malaysia untuk mempromosikan pelancongan? Aku rasa kan kita melancong kat tempat-tempat orang semua kan, kita tengok diorang guna bahasa diorang okey je, kan? Sebab sekarang orang semua maklumat di hujung jari. Orang nak translate semua senang je. Kalau kita nak panggil pelancong, bukannya kita nak tarik pelancong tu datang sahaja. Kita pun nak memperkenalkan kita punya budaya kan. 3 budaya, berapa kaum yang ada dekat kita punya Malaysia ni, kita nak ketengahkan bahasa dan budaya. So beri je lah kebebasan yang betul-betul, kebebasan bersuara untuk media dan rakyat. Kalau kata rakyat ni pun ada perkara-perkara yang dia ceritakan mendatangkan fitnah, dan saman je lah, hantar je lah surat saman. Tak perlulah pergi kutip-kutip rakyat ni semua simpan dalam lokap. So benda tu anda merosakkan imej anda sendirilah.